Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok 5 kereta yang best yang anda dah boleh beli sekarang di bawah harga RM10,000. Kereta yang best ni maksud saya bukanlah kereta untuk buat racing tau, tapi kereta yang sesuai kita pakai harian. Jadi tak kira lah kalau anda nak beli untuk bagi anak pakai ke, atau nak pakai kereta untuk buat basahan ke, atau memang kalau dah terdesak nak pakai kereta. Yelah, dekat Malaysia ni kereta dah jadi sebahagian dari setakat kehendak. Dia dah jadi macam keperluan. Lagi-lagi kalau dah ada family. Kalau bujang tu boleh gagah lagi kan, naik motor ke sana ke sini. Tapi bila dah ada family, dah ada anak, nak tak nak kena juga ada kereta sebiji. Dan kalau anda ada bajet untuk buat loan pun, tapi tak nak terikat dengan nak kena bayar bulan-bulan, mungkin anda boleh consider kereta-kereta ni untuk dibeli. Cumanya nak pilih kereta mana nak dibeli tu mencabar sikit lah. Sebab kalau kereta ni harga dia di bawah RM10,000, most likely dia dah 15 tahun dan ke atas. Jadi kereta lama ni first sekali kita dah tak boleh nak buat loan. Jadi mesti bayar cash. Kalau ada yang nak bagi loan pun bagi saya tak berbaloi sebab interest rate dia akan jadi tinggi. Jadi baik bayar cash. Dan kalau anda beli kereta lama ni, bagi saya ada beberapa benda yang penting kita kena pastikan. Yang pertama of course lah, kita sendiri kena pergi tengok kereta tu dan check apa yang patut. Kereta lama ni kita tak boleh lah expect semuanya dalam keadaan perfect. Asalkan kereta tu tak ada karat-karat yang teruk dekat body, enjin pun tak leaking, bolehlah anda pergi test drive. Kemudian, satu lagi benda yang penting, seeloknya kereta tu kereta yang agak popular satu masa dulu. Memang betul, kalau kereta popular ni mungkin harga mahal sikit. Tapi yang penting akan ada banyak spare part dekat market. Kalau beli kereta rare dah dekat 20 tahun pula tu, kalau part tu rosak satu hal nak mencari nanti. Silap-silap kena spend banyak duit untuk import masuk part yang baru. Kalau kereta yang popular ni, kemungkinan besar bengkel-bengkel masih ada simpan sebab masih ada lagi kereta ni di atas jalan. Dan kalau bengkel tak ada pun, mesti boleh dapat dekat kedai potong. Jadi bila saya search dekat website Carlist tu, semua kelima-lima kereta dalam list ni adalah kereta buatan Malaysia. Tak kira dari Proton atau Puro 2. Sebab kereta Malaysia je yang depreciate bawah RM10,000 dan masih agak okey untuk guna. Kereta import ni kalau dah bawah dari RM10,000 tu biasanya datang dari jenama yang rare dan dia jadi murah pun sebab orang takut nak beli. Jadi saya tak recommend kereta yang macam ni. Yelah, bila bajet kita RM10,000, most likely kita tak ada plan pun untuk repair cost yang tinggi. Kalau beli RM10,000, repair RM20,000, macam tak logik pula kan? Baik tak payah beli. Okey, jom kita tengok. Baik, di tempat kelima, kereta yang okey di bawah RM10,000 yang anda boleh beli sekarang adalah Proton Iris. Paling latest anda boleh dapat kereta ni adalah Proton Iris tahun 2017. Kereta Iris ni, kalau anda nak tahu, dia terkenal dengan handling yang sangat baik. Harga ni pun sebenarnya di hujung-hujung bajet kita lah, iaitu sekitar RM9,800. Kalau kereta dah 9 tahun ni, sekali lagi, saya cadangkan anda beli cash je. Sebab kalau dapat loan pun, tak lama loan tu dan interest rate akan jadi tinggi. Iris ni bagi saya macam pengganti kepada Proton Savvy, kalau anda masih ingat lagi. Savvy ini dulu nak cuba lawan dengan Myvi, tapi kalah teruk. Tambah pula dengan gearbox AMT dia yang selalu buat hal, memang elok lah Proton ganti dengan kereta lain. Untuk Iris ni pula, dari segi maintenance, of course lah, kalau kereta lama ni ada perangai dia. Tapi sebab dah lama dalam pasaran, masalah dia pun dah well documented dan part pun ada dijual. Antara masalah biasa yang owner report adalah CVT dia rasa macam jerking masa acceleration dengan sewaktu nak stop. Jadi benda ni mungkin anda boleh consider sikit dan lebih alert sikit kalau anda decide nak pergi test drive kereta ni. Cuba rasa ada tak jerking tu. Ada juga yang komplain kata kereta ni underpowered sikit sebab badan dia berat, especially masa naik bukit. Enjin Iris ni kecil saja, enjin NA 1.3 liter, dan disebabkan dah lama, mesti power dia tak sama macam power waktu kereta ni baru keluar kilang. Jadi benda-benda ni anda kena consider kalau berminat nak beli kereta ni. Di tempat keempat pula, kereta di bawah RM10,000 yang okey adalah Proton Saga FLX 1.3 tahun 2015. Untuk sebuah kereta yang bagi saya agak besar, at least compare dengan Iris tadi kan, harga yang kita boleh dapat untuk kereta ni sekarang sangat berbaloi. Proton Saga ni dari dulu lagi orang prefer sebab harga dia sangat affordable, even kalau nak compare dengan kereta-kereta Puro 2 pun.
Plus, memang akan dapat full size sedan. Jadi kalau kata dah berkahwin, ada anak 2 orang, even 3 orang pun masih selesa nak travel ke mana-mana dengan Proton Saga. Bonnet pun luas kan? Cuma untuk kereta FLX tahun 2015 ni, antara komplain yang biasa dari owner adalah punch CVT dia kadang-kadang jerking. Kemudian dari segi cabin noise tu agak bising sebab insulation dia kurang. Dan anda beli kereta lama ni tak boleh nak expect interior dia perfect lagi. Memang make sense kan? Untuk buat kereta yang jimat ni, mesti ada part nak kena guna material yang murah. Dan material murah ni akan cepat rosak. Jadi kalau anda nakkan kereta yang besar sikit berbanding Iris tadi, mungkin anda boleh cuba test drive kereta Saga FLX ni dan alert dengan benda-benda yang saya highlightkan tadi. Di tempat ketiga, kereta okey di bawah RM10,000. Yang anda boleh beli sekarang adalah Pro 2 Viva. Paling baru kita boleh dapat untuk harga ni adalah model 2012-2013. Kalau 2011 memang dah banyak. Saya rasa kereta ni sebenarnya naik harga tau. Sebab beberapa tahun lepas, kalau anda nak beli kereta tahun 2012, masih boleh dapat dengan harga yang sama sekarang. Jadi harga dia tak nak jatuh. Kalau anda okey dengan harga ni, saya cadangkan supaya anda ambil yang enjin 1 liter punya, supaya power sikit. Sebab enjin ni enjin lama, kalau anda pilih yang spek lagi rendah, nanti kereta tu dah tak larat. Viva ni kalau ikutkan dia tak besar pun, tapi bila duduk dalam tu, sebenarnya not bad juga dia punya space. Tak rasa macam cramp. Minyak pun memang jimat sebab kereta kecil je dan anda kena ingat, ini kereta generasi 10 tahun dulu. Jadi walaupun dia jimat, tak adalah sejimat kereta kecil zaman sekarang. Cuma untuk kegunaan harian ataupun baru dapat kerja dan perlukan transport, bagi saya Pro 2 Viva ni sangat berbaloi. Spare part pun banyak dan tak mahal sangat. Cuma kereta macam ni, dia kecil kan, lepas tu dia tinggi macam tu. Anda faham-faham je lah, safety dia kurang sikit berbanding kereta-kereta moden. Jadi kena berhati-hati. Di tempat kedua, kereta yang okey di bawah RM10,000 yang anda boleh beli sekarang adalah Proton Persona 1.6 model tahun 2015. Untuk kereta ni, kalau saya cek dekat Carlist, harga dia average dalam RM9,500. Of course, kereta ni dah lebih 10 tahun, jadi baik anda bayar cash. Berbanding dengan Proton Saga sebelum ni, saya letak Persona ni lebih tinggi ranking dia sebab ini adalah kereta yang lebih besar dan enjin dia lebih power sikit berbanding dengan Saga FLX contohnya di tempat keempat tadi. Persona ni boleh kata kereta sedan segmen B yang mana saiz dia comparable dengan kereta macam Toyota Vios dan Honda City. Kalau Saga tadi boleh kata segmen A, dia kecil sikit. Ini menjadikan kereta Persona ni lebih lebar, berat pun lebih berat. Jadi kalau drive long distance tu lebih selesa berbanding Saga tadi. Dari segi maintenance, banyak owner cakap generally kereta ni okey. Cuma sekali lagi, kereta ni ada masalah jerking dia punya CVT. Ada juga yang komplain power window rosak, dengan interior pun cepat rosak. Tapi kereta ni dah lebih 10 tahun, jadi anda tak boleh expect banyak sangat. Yang penting, make sure engine dengan gearbox dia okey masa anda test drive sebab dua benda ni yang akan makan kos paling banyak dalam sebuah kereta kalau dia rosak. Dari segi spare part pula tak ada masalah sebab kereta ni sangat laku dan banyak kedai ada simpan part-part kereta ni. Baik, jadi kita dah tengok 4 dari 5 kereta yang okey di bawah RM10,000. Okey ni maknanya sesuai lah untuk pakai harian, nak bawa pergi kerja, nak hantar anak sekolah, nak pergi pasar dan sebagainya. Ini bukan kereta untuk bawa laju-laju hujung minggu tu tau. Takut ada benda tercabut je kalau anda lenjan dia sangat. Jadi walaupun part kereta ni agak popular dulu, jadi spare part dia mudah nak dapat, tapi tak ada kereta lain yang lebih popular dari kereta di tempat pertama ni. Tapi sebelum tu, kalau anda nak cuba buat grafik macam poster ke, banner ke, kad kahwin ke, tapi anda confused nak start macam mana, lepas tu kalau buat pun takut nanti tak cantik, nanti kena gelak pula poster anda. Last kali sampai bila-bila lah benda tu tak siap. Jadi untuk membantu anda buat design yang best-best ni, maka saya telah menjemput seorang professional graphic designer yang dah ada 30 tahun dalam industri, iaitu Encik Imran, untuk guide anda step by step macam mana anda boleh gunakan Canva, termasuklah Canva AI, untuk buat design yang cantik-cantik untuk projek anda. Bukan setakat tu sahaja, Encik Imran juga menunjukkan melalui lebih 25 video tutorial step by step macam mana nak buat pelbagai design, termasuklah poster, infografik, carousel, mock-up dan macam-macam lagi step by step.
dan paling best dalam bahasa Melayu. Sekali join, anda akan dapat akses sampai bila-bila. Maknanya bila-bila dan berapa kali anda nak tengok video tutorial tu pun tak ada masalah. Yang penting desain anda tu siap. Kalau anda berminat nak belajar buat desain dengan professional graphic designer sendiri, saya jemput anda klik link di bawah. Okey, jom kita sambung. Jadi, kereta di tempat pertama untuk list kereta yang okey di bawah RM10,000 adalah Pro 2 Myvi 1.3 tahun 2010. Ini masih lagi Myvi bulat tau, bukan yang Myvi lagi best tu. Myvi bulat ni bagi saya sangat best sebab terlalu senang untuk dijaga. Enjin dia kalau setakat 200,000 km tu tak ada masalah. Cuma mungkin kalau dah sampai 400,000 tu adalah benda nak kena overhaul, enjin ke, gearbox ke. Tapi generally orang akan pakai kereta Myvi bulat ni sampai dia bosan, lepas tu upgrade kereta lain. Kalau anda berminat nak beli kereta ni, saya cadangkan anda replace lah segala bushing, engine mounting, link-link yang perlu supaya dia kurang bergegar dan bila bergerak tu tak ada bunyi yang pelik-pelik. Barang-barang Myvi ni pun dah sangat affordable berbanding dengan kereta lain dan hampir ke semua workshop dengan spare part supplier akan simpan barang-barang dia. Pomen-pomen pun dah terror dah nak replace barang-barang Myvi ni. Bila barang banyak, maksudnya tak perlulah nak kena order lepas tu tunggu seminggu baru dapat. Most likely waktu tu juga barang tu anda boleh dapat. Cuma satu benda yang anda kena berhati-hati dengan kereta ni adalah kena check kalau dia pernah accident yang besar. Kalau setakat langgar sikit-sikit, body panel pecah-pecah, tak apa lagi. Tapi kalau dah sampai chassis dia bengkok, baik anda jangan beli. Ataupun kereta dah banjir. Kereta Myvi ni value dia susah nak jatuh. Jadi ada yang dah accident teruk pun diorang sanggup betulkan semula, tarik balik body panel tu dan jual dengan harga yang tinggi. Part ni anda kena hati-hati sikit. Jadi ada tak terasa nak buka website Kalis untuk cari kereta-kereta bawah RM10,000 ni? Ada lagi tak kereta yang saya terlepas? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.